Kenapa saya katakan semua ini? Saya katakan semua ini bukan untuk mengherdik usaha baik kerajaan. Saya memuji apa yang berhormat Menteri Tengku Zafrul lakukan apabila beliau cepat pergi ke Amerika Syarikat berjumpa dengan Secretary of Commerce. So it's not there to ridicule. Tetapi kita perlu berterus terang apakah impak kesan kepada industri semiconductor, E&E kepada rakyat secara keseluruhan. Contoh terbaik adalah untuk melihat di negara jiran contohnya. Di Singapura, Prime Minister Lawrence Wong contohnya. Ikhlas, jujur beritahu rakyat, this will be cloudy times, difficult times. Saya rasa Malaysia perlu ada keberanian dan kejujuran untuk lakukan perkara yang sama. Sebab itu saya ingin mencadangkan beberapa perkara dan ingin menanyakan beberapa soalan kepada kerajaan. Pertama sekali, what is our revised GDP numbers? Perkara ini kita perlu jujur, jangan beritahu apabila sudah terlalu lambat. Kalau UOB ataupun Maybank menganggarkan ada penguncupan, bukan penguncupan tetapi ada pengurangan daripada 5% ke 4%, be honest and we need to tell the people what are the consequences. Kedua, bagi pelaburan-pelaburan yang telah dijanjikan, committed investments, adakah dengan situasi ekonomi dunia pada hari ini, contohnya sebelum ini banyak syarikat-syarikat di syarikat Amerika Syarikat telah pun menjanjikan bilion ringgit of investments, tetapi kerana pengumuman Donald Trump, adakah pelaburan-pelaburan ini akan terkesan, dan kalau ada, apakah tindakan susulan yang akan kita ambil?